Hai dan Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak overview sikit sistem solar apa yang saya guna dekat rumah kebun saya ni lah. Tapi sebelum tu saya nak cerita sikit, rumah kebun saya ni duduknya dekat tengah-tengah hutan. Kalau korang tengok daripada aerial shot ni, jadi kalau dah tengah hutan, memang tak ada line TNB ataupun tiang TNB langsung lah sampai ke sini. Kalau nak pasang tiang elektrik dari jalan utama, jalan besar, masuk ke sini, ke rumah kebun ni, dia akan makan modal melebihi daripada RM40,000 lah, bergantung kepada berapa banyak tiang kan. Jadi nak tak nak, saya memang kena buat elektrik ni menggunakan solar. Kenapa saya perlukan solar? Sebabnya dekat rumah kebun ni, saya nak buat dia jadi rumah yang selesa lah. Jadi ciri-ciri rumah yang selesa pada saya ada 3 perkara saja, iaitu rumah yang selesa mesti ada peti ais. Yang kedua, rumah mesti ada kipas. Dan yang ketiga, rumah tu mesti ada tekanan air yang bagus. Jadi untuk dapatkan 3 ciri-ciri ni, saya perlukan elektrik dekat rumah ni. Jadi sebagai seorang yang penggemar DIY, of course lah saya akan pilih jalan untuk pasang semuanya sendirilah. Jadi saya pun terus buat kira-kira semua. Tapi nanti dekat ujung video nanti saya tunjuk cara macam mana saya kira semua peralatan lah. Sebab kalau kita tak kira, takut nanti terbeli bateri kecil lah, terbeli solar panel salah lah. Jadi memang kita perlu kira-kira sikit lah. So kalau nak tengok macam mana nak kira-kira tu, kena tengok video ni sampai habis untuk tahu macam mana cara saya kira penggunaan solar saya. Dalam sistem solar off-grid ni sebenarnya ada 3 benda utama saja, iaitu solar panel, bateri dan inverter. So sekarang kita tengok solar panel dululah. Dekat belakang saya ni ada solar panel 3 keping. 1, 2, 3, atau to be specific, ini adalah solar panel daripada Jinko 550 watt lah. Jadi kalau ada 3 keping, total dia dalam 1650 watt macam tu. So saya pasang secara sesiri supaya current tak tinggi sangat lah. Jadi saya boleh pakai kabel yang tak tebal sangat. Saya hanya menggunakan kabel 4mm sahaja. Sebab current maksimum daripada solar panel masuk ke dalam inverter hanyalah 14 ampere sahaja. Panel ni memang berat, tapi sebabkan rumah kita atas bukit, kita perlu pasang mounting system dia. Saya gunakan mounting system jenis yang macam ni lah, sesuai untuk saya punya case. Okey, sekarang ni kita dekat inverter pula. Nampak tak inverter atas ni kan? Inverter ni saya letak dalam store ni lah. Sebab inverter ni kita tahulah bunyi dia memang agak bising sikit. Jadi tak boleh kita letak dalam rumah, dia akan mengganggu orang tidur lah. So inverter saya pakai ni adalah inverter MPP Solar 3024 GEW. Dan inverter ni adalah all-in-one inverter. Maksudnya dia boleh jadi hybrid, boleh jadi off-grid, tapi dia tak boleh export ke grid je lah. Inverter ni memang terbaik pada saya sebab sejak saya pakai sampai sekarang, tak ada isu langsung, tak ada error langsung, tak ada apa-apa masalah langsung lah. So inverter ni dia boleh produce sampai 3000 watt consistently atau 3 kilowatt lah. Dan boleh pakai peak sampai 6000 watt kalau tak silap saya. Dan saya pernah pakai welding set dengan menggunakan inverter ni lah. Grinder besar pun saya pernah guna, tak ada isu langsung. Memang boleh support lah walaupun pakai berjam-jam. Tapi inverter ni dia duduk dalam kategori high frequency inverter lah. Kita tahu high frequency inverter ni dia lebih efisien, cumanya kita tak boleh pakai appliance melebihi 3000 watt untuk tempoh yang lama sangat lah. Dan inverter ni bagusnya dia ada built-in wifi. Jadi kita boleh tengok berapa banyak solar yang kita harvest atau serap pada hari tu. Ni contohnya, nampak tak animation dia ni? Menarik kan? Nampak dia masuk charging kan? Memang menarik lah. Cumanya apps ni dia bukanlah real time, sebabnya dia refresh every 5 minit. 5 minit dia akan refresh, 5 minit dia akan refresh. Jadi kalau nak data real time, memang tak boleh pakai apps ni lah. Dan inverter ni dia ada AC input lah. So maksudnya kalau korang dekat rumah nak jimat elektrik kan, boleh pakai inverter ni waktu siang. Bila malam kan, bila bateri dah nak dekat habis, dia akan transfer pakai TNB punya current lah. Jadi pada waktu siang, penggunaan waktu siang tu kita boleh jimat elektrik menggunakan solar. Okey, sekarang ni kita tengok dekat bahagian bateri ni lah. Saya letak bateri ni dekat rak heavy duty yang color kuning biru ni. Nampak tak rak ni besar kan? Saya saja beli rak besar ni supaya saya boleh tambah bateri lagi kalau perlulah. Tapi kalau ikut sekarang ni macam tak perlu langsung. Kenapa saya letak bateri dekat bawah inverter saya ni? Atas ni inverter, bawah ni terus bateri. Sebab bateri ni dia boleh pump current sehingga 150 lah. Jadi wire yang diperlukan memang agak tebal. Wire tebal pula memang mahal lah. Lagi-lagi kalau copper kan. So saya kurangkan jarak dari inverter ke bateri sebab saya nak kurangkan harga ataupun cost wire lah. Lepas tu bateri yang saya pakai ni bateri lithium iron phosphate atau orang panggil LiFePO4. Bateri ni kapasiti dia adalah 24 volt 280 Ah. Bateri ni dia lebih selamat lah daripada bateri lithium ion, tapi energy density dia agak rendah sikit. Dan bateri ni theoretically dia boleh sampai 3000 cycle. Atau bahasa mudah dia 3000 kali charge dan discharge sepenuhnya lah. Maksudnya kalau sehari satu cycle,
bateri ni boleh tahan sehingga 8 tahun. Tapi dalam kes saya ni, saya guna bateri ni lebih kurang 3 hari baru 1 cycle. Jadi kalau ikut kiraan matematik, bateri ni boleh tahan selama 25 tahun lah. Itu theoretically sajalah. Kenapa saya tak pakai bateri yang lebih selamat macam bateri gel kan? Sebabnya bateri gel energy density dia sangat rendah. Dan bateri gel hanya boleh bertahan lebih kurang 500 cycle saja kalau kita buat 100% DOD lah. Jadi tak berbaloi langsung untuk long term. Jangan lupa juga bateri ni dia perlukan BMS. Ni BMS yang saya recommend pakai lah. Sebab BMS yang saya pakai ni reliable dan dia ada active balancing. Jadi kalau ada apa-apa berlaku, contoh macam under voltage ke, over voltage ke, atau ada sel yang out of balance, BMS ni akan cut off supaya elak bateri ni overheat dan terbakar. Dan daripada inverter ni tadi, dia akan terus masuk ke dalam kotak DB yang macam ni lah. Dan terus boleh pakai plug macam biasa, dan boleh pakai kipas ke, lampu ke macam biasalah. Walaupun semua yang saya buat ni secara DIY, ciri-ciri keselamatan kita tak boleh buat-buat lupa atau buat-buat tak nampak lah. Jadi wire daripada solar tu tadi, kita mesti letak current breaker. Lepas tu kita letak SPD, dan kalau lagi cantik kita boleh letak current fuse lah. Kemudian daripada bateri masuk ke inverter ni, kita perlukan breaker yang besar, iaitu breaker 150A ni lah. Lepas tu daripada inverter ke DB pun kita ada breaker dan isolator. Tidak lupa juga kepada sistem pengebumian lah. Walaupun DIY, kita kena sentiasa mengutamakan keselamatan supaya kita tak menyesal di kemudian hari. Lagi-lagi siapa yang pakai inverter murah tu kan, kena hati-hati dengan current leakage. So tadi kita dah tahu panel kita pakai 1650 watt, inverter kita pakai 24 volt 3000 watt, dan bateri 24 volt 280 Ah lah. Kenapa saya pilih spek-spek ni? Sebenarnya sebelum saya buat pilihan dan saya beli barang-barang ni, saya dah buat kira-kira dululah. So nak kira dia memang agak panjang sikit, tapi saya dah develop satu Excel. Korang letak je appliance keperluan korang, nanti dia terus bagi jawapan yang tepat lah. Jom saya tunjuk macam mana saya gunakan Excel tu. So tekan dulu link yang ada dekat description. Saya dah bagi link tu. Nama Excel ni adalah Rushdie Bahar Calculator Solar V1.0 lah. So nampak tak dekat bawah ni ada 12V system, 24V system, 48V system. Okay, kita try pakai 24V system dululah. So kita masukkan saja dekat kotak yang berwarna merah jambu ni lah. Okay, contohnya kipas kita ada 5 biji. Satu kipas tu kata 40 watt kan. Okay. Lepas tu kita kata kita nak pakai 12 jam. Lepas tu lampu ada 30 biji. Setiap lampu 12 watt dan kita nak pakai selama 8 jam. Lepas tu kita ada pam air. Pam air ni katalah 300 watt. Kita nak pakai 2 jam total lah. 2 jam saja. Lepas tu modem, kita ada modem dan kita ada extender kan. Jadi dia pakai 12 watt je. Duration mestilah kalau wifi mestilah 24 jam. Okey, peti ais pun sama, mestilah 24 jam juga. Okey. Lepas tu charger handphone, katalah kita pakai yang Xiaomi punya kan. Kita charge selama 2 jam lah maksimum. Jarang lah charge handphone lama-lama kan. Okey, lepas tu kita dah input semua ni. Yang lain kita jangan kacau. Kita tengok dekat bahagian result live PO4 ni lah. Dekat result live PO4 ni, dia ada tulis bateri yang diperlukan adalah bateri 311Ah. Lepas tu solar panel wattage yang kita perlukan, total solar panel yang kita perlukan 1867 watt. Solar charge controller mestilah menggunakan MPPT, jangan guna PWM. So kalau kita beli solar panel Jinko yang macam saya pakai ni, yang 550 watt ni, kita perlukan 3 keping sahaja. Dan size inverter adalah 972 watt lah. Macam kes saya punya kes, saya pakai inverter 3000 watt terus. Lepas tu panel saya 3 panel je lah. So macam ni saja cara guna dia. Okey, untuk bahagian size wire dan breaker ni, okay, kita just pergi dekat bahagian sini, size wire and breaker. Kita ada battery voltage, saya pakai 24 volt. Solar panel voltage ni adalah VMP, kita letak saja 50 volt. Lepas tu solar panel tu ada berapa unit dalam series lah, dalam series. Saya pakai 3. Lepas tu total solar panel voltage saya letak 1650 watt lah. Inverter size 3000 watt. Okay. Jadi dia dah bagi tahu berapa current, berapa size wire kita nak pakai dan berapa breaker size yang kita nak pakai lah. So solar panel tadi, daripada solar panel masuk ke inverter, current maksimum akan jalan adalah 11A. Manakala bateri ke inverter dalam 125A lah.
Wire size 4mm untuk solar panel dan bateri 50mm. Breaker size 13mm untuk solar panel dan bateri adalah 150mm. Jadi dekat dalam Excel saya ni memang cukup lengkap, semuanya ada lah, semuanya ada. So dah selesai lah overview saya punya setup sistem solar dekat kebun lah. Kalau kiraan kita betul, takkan ada isu pun bateri tak cukup ke, solar panel tak cukup ke, inverter tak cukup lah. Rumah kebun saya ni tak pernah bergelap langsung sebab Alhamdulillah memang sentiasa cukup. So korang bolehlah pasang dekat kebun korang. Nampak macam senang kan? Sebenarnya memang senang pun. Ni contoh-contoh yang saya dah bantu follower saya pasang solar dekat rumah, dekat kedai dan dekat rumah burung lah. Saya hanya bantu dengan cara guide melalui WhatsApp sahaja. Mereka pasang sendiri. Jadi bermaksud benda ni tak adalah susah sangat kan. Setakat ni belum ada yang fail lagi. Semuanya berjalan dengan lancar. Korang mesti tertunggu-tunggu berapa harga setup saya semua ni kan. Sebelum saya beritahu, korang tekan dulu button subscribe ni. Support channel saya dahulu. Okay. Setup ni all in hanya RM8,000 sahaja. Murah kan? Memang murah lah. Link set sistem solar saya ada dekat dalam description bawah ni. Kalau berminat boleh tengok. Okey, itu saja untuk video kali ni. Jumpa di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.